Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah pada pagi Ahad ini ya. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan adakan forum iaitu Sentuhan Emas bersama kita iaitu Puan Aina Ambik. Kalau kita pernah dengar dulu Selamat Pagi Singapura. Pernah tak dengar beliau? Ada tak? Kenal beliau insya-Allah. Dan begitu juga pada hari ini bersama dengan Timbalan Mufti iaitu Ustaz Dr. Aizal Mustafa dan begitu juga pakar kejururawatan iaitu Dr. Farihin. Tapi sebelum tu majlis bermula, insya-Allah sebagai pembukaan mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dari dunia akhirat insya-Allah. Ila hadal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalih wa qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insya-Allah bagi mereka yang tingkat 2 yang muslimah kalau sekiranya kalau pun dapat penuhkan di level 1 kalau ada tempat sana dan begitu juga yang muslimin yang berada di luar insya-Allah boleh penuhkan di ruang dewan solat juga supaya mudah-mudahan kita dapat lebih dekat dan mudah-mudahan kalau sekiranya dapat lebih dekat mudah-mudahan lagi terdapat lagi mesra dengan kita punya ahli panel dan moderator insya-Allah. Okey, baik, dengan tidak membuang masa majlis ini saya serahkan kepada Puan Ain Hambik. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda serta sahabat-sahabatnya yang dihormati, para ahli panel, para tetamu jemputan, para jemaah Masjid Mujahidin serta hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar? Puan-puan, tuan-tuan, baik? Kuat sikit, hari Minggu. Dah makan belum? Dah sarapan kan? Apa khabar semua? Baik? Alhamdulillah, lagi sekali. Semua baik? Bagus, Alhamdulillah. Dan saya nak perkenalkanlah diri mungkin dah lama tak jumpa, tak kenal. Saya Aina Ambik dan saya akan menjadi moderator bagi majlis yang berbahagia ini, mengemudi perjalanan forum dengan penuh rasa syukur, besar hati dan dengan penuh rendah diri. Dan forum ini saudara memberi ruang kepada kita semua untuk menghayati topik saya rasa yang sangat dekat dengan hati semua, iaitu persiapan menuju akhirat, dan akan membincangkan tentang kesihatan, penjagaan di usia emas, kekuatan jiwa dan kesabaran dalam menghadapi perubahan usia, juga persediaan menuju akhirat dengan amalan yang berterusan. Ya, dan semoga dengan ilmu yang disampaikan oleh para panel kita nanti, kita akan dapat meningkatkan pengetahuan dan amalan untuk persediaan meniti akhir usia, termasuk menjaga kesihatan serta menambah kualiti kehidupan sebagai hamba Allah yang sentiasa ingat kepadanya. Ya,
Dan saya ingin dengan penuh hormat dan takzim majlis, saya ingin mengenalkan dua orang panel yang sangat berpengalaman dan dihormati. Ustaz Dr. Izal Mustafa yang merupakan timbalan mufti, tokoh ilmuwan yang aktif berkongsi ilmu termasuk isu masyarakat dan bimbingan kerohanian. Juga Dr. Farihin Azhari, pakar kejururawatan berpengalaman luas dalam penjagaan warga emas, perawatan holistik serta pengurusan rumah rawatan. Semoga dengan perkongsian kedua-dua panel kita nanti akan memberi manfaat besar kepada kita semua, ya. Baik, sebelum kita mulakan, saya harap dapat kerjasama hadirin semua, kalau boleh dapat letakkan handphone dalam mode silent, Semoga jadi tak mengganggu the flow of kita, forum kita hari ini. Baik, terima kasih. Dan okey, kita mulakan sesi dengan penjelasan yang pertama. Okey, saya khususkan soalan ini untuk Dr. Farihin. Dalam konteks Singapura, Doktor, dan berapakah usia yang dikategorikan sebagai warga emas? Okey, dalam konteks Singapura, kebiasaannya umur 60 tahun ke atas akan di label as senior citizen. Tapi kalau dalam bidang kejururawatan, tak kira lah 60 ke 40 tahun ke, kalau memerlukan servis kalau kurang sihat ke apa, mungkin ada orang 40 tahun yang baru kena stroke, itu pun kadang-kadang okey, eligible to go to the nursing home lah. So memang kalau nak katakan apa umur senior citizen tu, kalau konteks jururawatan memang kita tak tengok angka usia lah. So 40 tahun boleh masuk dalam nursing home, 50 tahun pun boleh, 30 tahun pun kadang-kadang boleh masuk kalau kita tu tengok balik. So itulah. Tapi definisi warga emas dalam konteks the actual term 60 tahun. 60 tahun betul. Atas, ya. Dari sudut Islam juga bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'da, alhamdulillah, terima kasih banyak para panelis saya, Dr. Farihin dan juga moderator, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kesempatan hari ini untuk bertemu, insya-Allah. Jadi sebelum saya jawab soalan yang diajukan tadi, saya nak masukkan sedikit interval bagi para jemaah yang biasa ikut kuliah duha saya pada setiap hari Ahad. So bulan 12 kuliah duha tak ada lah. Pasal ada jemaah dia tanya saya, cakap, Ustaz, macam mana ni bulan 12 saya nak pergi musafir, jadi minggu keempat nanti kuliah duha tak ada. Minggu-minggu yang lain nanti tunggu pengumuman daripada masjid. Nah, soalan yang diajukan itu begitu baik tentang definisi warga emas dari segi Islam. Maka bila saya baca, saya buat kajian, nak cari bahan untuk forum ini, ternyata Islam itu tidak menetapkan satu age yang tertentu. Yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan untuk kamu ini tidak menyembah melainkan Allah, kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kedua orang tua, cakap imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, Allah katakan. Dan untuk kamu buat baik dengan kedua orang tua, dan sekiranya kedua orang tua ini ataupun salah satu di antara mereka sampai kepada usia yang senja. Usia yang senja, kibar, usia yang senja. Bila saya buka kitab tafsir, apakah maksud usia yang senja ini? Dia ada sikit lebih kurang apa yang Dr. Farihin sebutkan tadi. Ulama tafsir menyebut apabila seseorang itu mula untuk memerlukan kepada bantuan, mula untuk memerlukan kepada sokongan, mula untuk memerlukan kepada sokongan anak-anak dan sebagainya, memerlukan kepada ihsan, maka ketika itu dia telah sampai kepada usia yang senja. Jadi itu di sisi Islam tidak ditetapkan satu usia yang tertentu, dia sikit lebih kurang melihat kepada keperluan orang tersebut. Kalau orang itu sudah memerlukan kepada sokongan anak untuk bergerak, untuk buat urusannya, maka ketika itu Islam menetapkan dia sebagai usia yang telah sampai kepada usia yang senja. Wallahu a'lam. Tak ada umur tertentu. Okey, itu jelas sekali.
Dan selanjutnya kita ingin tahu tentang panduan Islam dalam penjagaan warga emas. Ini dalam aspek penjagaan warga emas atau ibu bapa. Adakah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Soalan yang begitu baik. Bahkan dalam Al-Quran, kita kalau lihat antara perkara yang paling penting itu apa dalam Islam? Siapa yang boleh jawab? Masya Allah, ni biasa jemaah ikut kuliah duha saya ni. Kan? Perkara yang paling penting dalam Islam itu adalah akidah, betul tak? Keyakinan, keimanan adalah dua kalimah syahadah. Kita bayangkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang seseorang itu perlu memiliki keyakinan yang tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita sembah kepada Allah, jangan melaksanakan syirik kepada Allah. Yakni akidah. Keyakinan tu kena betul, ibadah tu kena betul. Itu first benda yang paling penting. Kemudian setelah itu Allah sebut apa? Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabil walidaini ihsana, dan buat baik dengan kedua orang tua. Bayangkan para jemaah, setelah perintah untuk perbetulkan iman, perbetulkan keyakinan, perintahnya untuk buat baik kepada kedua orang tua. Itu menandakan apa? Ulama tafsir katakan, itu menandakan pentingnya hak kedua orang tua itu. Pentingnya hak kedua ibu dengan ayah itu untuk ditunaikan oleh anak-anaknya. Jadi sebab itu dalam Al-Quran ini, dalam hadis Nabi SAW, terdapat begitu banyak sangat ayat-ayat, begitu banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai contoh firman Allah yang kedua, wakhfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hendaklah kamu merendahkan sayap kamu terhadap kedua orang tua. Itu literal translation. Merendahkan sayap itu istilahnya yang digunakan Quran. Ulama tafsir kata yakni merendahkan diri kepada kedua orang tua. Itu ada bahasa, ada sindiran dekat ayat itu. Maknanya apa? Kalau seorang anak nak cuba diri dekat sama level dengan kedua orang tua, tak mampu, tak boleh. Pasti berentap, pasti bergaduh. Jadi di situ Allah SWT perintahkan, hendaklah kamu merendahkan diri kamu. Bila berbicara dengan ibu ayah, berbicara dengan mertua, menantu, kadang-kadang saya dapat komplain, dapat panggilan tentang berlakunya tension di antara ibu dengan ayah dengan anak, kadang-kadang menantu dengan menantu pula. Namanya menantu tapi perangai macam hantu pun ada juga kan, sebagai contoh. Ada komplain kan. Kerana apa? Kerana bila nak cuba diri dekat sama level, susah untuk berbicara. Mungkin cara kita berbeza, cara mereka berbeza, cara dia masak nasi berbeza. Saya pernah dulu kereta rosak, saya driving, naik bas daripada Tampines pergi ke Yishun, kerana ketika itu ibu ayah saya tinggal ke Yishun. Jauh perjalanan bas tu. Tapi dekat depan saya tu ada dua pasangan baru yang si isteri tengah komplain dengan suami tentang ibu mertua dia. Masya Allah, ibu mertua. Bayangkan perjalanan daripada Tampines sampai ke Yishun, cerita tak habis. Komplain pasal ibu mertua. Macam mana masak ikan minyak tak cukup, washing machine, sabun macam dan suami dia ni senyap saja. Masya Allah, tu wali tu saya rasa. Wali senyap sepanjang perjalanan. Jadi it's very interesting. Tu poinnya apa saya kat sini adalah, kita kalau nak didik dekat sama level tak boleh. Jadi panduan dalam Al-Quran itu perlu untuk kita lihat, perlu untuk kita teliti macam mana hak ibu dan ayah ini mesti dijaga. Dan di antaranya adalah apa? Merendahkan diri. Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, dia berkata maksud merendahkan diri sampai ke level apa? Dia kata sampai ke level macam mana seorang hamba merendahkan diri kepada tuannya. Zaman dulu punya cerita lah, ada slavery kan. Jadi kalau ada hamba dengan tuan, hamba ni dia akan merendahkan diri dengan tuan dia. Itu maksudnya di sini. Seorang anak merendahkan diri dengan ibu, dengan ayah, dengan penuh penghormatan, dengan diberikan kasih sayang, semuanya diberikan kepada ibu dan ayah. Nah, saya kalau nak berbicara tentang panduan Al-Quran dan Sunnah tentang menjaga ibu dengan ayah ni begitu banyak, Alhamdulillah, begitu banyak. Saya tak nak kuliah ni jadi kuliah zuhur pula, jadi saya cut short. My point dekat sini adalah tidak dapat kita nafikan begitu banyak sangat panduan, dan kita ini panduan ini
Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita, berikan untuk anak-anak. Saya lihat yang kat depan ni kebanyakannya ibu dengan ayah. Siapa yang bakal nanti insya-Allah anaknya bakal dapat ataupun dirinya bakal mendapat menantu dan sebagainya. Maka berikan panduan-panduan ini, kongsikan buku-buku untuk dibaca supaya ini dapat insya-Allah membimbing mereka untuk menunaikan hak dengan sepenuhnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Penting sekali untuk kita berbuat baik pada ibu bapa. Nanti Ustaz boleh berikan tips-tips bagaimana untuk selalu merendah diri, sebab kita manusia kan, ada keimanan turun naik, kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Especially bila kita ada ibu bapa yang tinggal serumah yang mungkin sakit. Itu nanti akan kita lebih menjelaskan sepenuhnya nanti tentang tips-tips. Dan lagi satu tentang mertua. Itu nanti sesi yang I think boleh kita buat lah macam panjang kan, cerita dalam bas tu pun belum habis Ustaz. Okey, baik. Dan seterusnya, bagi penjagaan warga emas oleh keluarga atau caretaker Dr. Farihin, apakah motivasi untuk para penjaga dalam sudut perawatan? Okey, saya rasa penjaga ini atau caregiver burnout ni atau penjaga yang letih, saya rasa sukar untuk memberi kasih sayang lah. So kadang-kala pun kita fikir balik warga-warga emas dalam nursing home kita semua, bila tanya mak awak mana dekat nursing home. Sekarang ramai sesiapa yang ibu bapa dalam nursing home, saya pretty sure tak berani untuk cakap mak saya kat nursing home pasal malu. Tabu tu masih ada. Tapi ramai yang tak tahu konteks bila kita lalaikan atau abaikan penjagaan warga emas tu, itu lebih teruk actually dari dari penjagaan rumah dan tak masukkan dalam nursing home lah. So saya rasa tabu-tabu itu kan kadang-kala pun kita kena hapuskan. Pasal kadang-kala ada yang masuk nursing home tapi langsung tak jenguk-jenguk ibu bapa semua, tu yang spekulasi atau tabu itu masih melekat dekat dalam warga dalam rakyat kita lah, bangsa kita. So saya rasa kalau kalau betul-betul dah decide betul siapa nak hantar ke rumah warga emas ke apa, haruslah buat perjanjian dengan adik-beradik semua, jenguk-jenguk lah selalu. Pasal saya dalam bidang ni alhamdulillah masuk 15 tahun, ada juga nampak bila dah masuk terus mungkin hari raya je jumpa, atau bila saat kematian baru nak jumpa. Maaf cakap, kadang-kadang datang kematian pun untuk dapat harta juga. So memang perbuatan tu tak molek lah. So kita pun kadang-kadang dalam konteks luar negeri pun kita cakap retirement home. Actually umur kita 60 tahun pun dah looking forward, saya nak masuk retirement home. Itu kalau konteks luar negeri, Amerika tu semualah. Tapi kalau sampai sekarang saya rasa kalau Singapore punya standard belum sampai tu. Kita tak ada space. Bila cakap retirement home tu apa? Rumah, betul-betul dalam bilik semua. Sekarang kita berbual 8x4, tingkap gitu, macam peribadi pun tak ada. So memang sekarang nak mindset kita nak retire dekat retirement home tu memang agak sukar lah. Tapi kalau betul-betul keadaan mudarat, saya rasa haruslah dibuat bincang dengan satu keluarga. Saya tak nak pun kena label Dr. Farihin sini untuk nak promote nursing home untuk anak saya semua. Itu bukan niat saya. Betul-betul kalau mudarat, kita harus tengoklah apa options kita untuk nursing home. Itu memang penjagaannya sangat rapi sekarang berbandingkan 10-20 tahun lepas. Ada yang nursing home bawa residents ke sekarang dah fokus on spiritual, bawa ke solat Jumaat, ada tazkirah semua. Gone were the days lah macam terbengkalai dekat katil. Aktiviti pun banyak, bawa resident keluar pergi zoo outing semua, bazar raya semua. So sekarang saya rasa improvement dia there. Tapi honestly kalau nak katakan space constraint, kita belum sampai sana, but insyaAllah kita akan sampai ke sana. Yeah. Itu motivasi yang saya rasa memang baik, yang sangat kuat. Kalau kita ada intention atau hasrat untuk menghantar mungkin warga emas yang tidak dapat kita jaga dengan rapi, dengan baik, walaupun ada pembantu kan,
sebab kita ni semua sibuk bekerja, ada anak-anak. Jadi itu antara satu consideration Dr. Farihin untuk mungkin bukan menghantar just leave them like Correct, that and bulat-bulat Correct, tinggalkan mereka di situ, tapi kita harus menitik beratkan tentang penjagaan holistik. Correct. Yang tadi Dr. Farihin dah jelaskan tentang spiritualnya, kerohaniannya, pelajaran agamanya dijaga, tentang ibadah-ibadahnya, betul doktor? Betul, Makanannya, bagaimana dengan makanan? Alhamdulillah. Dietnya bagus? Itu terlalu bagus. Complete Correct, ya. Kalau kat rumah minyak-minyak di set rawatan. Request je. Ramai orang donor semua ada. Masya-Allah. Tapi Amin bukan saja saya kata pasal ni nursing home, tapi sekarang dah ada active aging center. So siapa-siapa yang dah 60 ke atas can just walk in into active aging center. Sekarang saya rasa up to date ada dalam 226 active aging center lah. So tu sebelum awak bukan sebelum lah. I mean kalau masih sihat lagi atau nak buat activities, masak semua, can just pergi sana, walk in. They accept walk-ins. So itu mencerdaskan minda kita lah. Lepas tu kita ada SCC, Senior Care Center, itu pun hari-hari kita pergi sana, lepas tu kita pulang balik. So last betul-betul tu nursing home lah. Kalau betul-betul tak boleh tak terurus penjagaan kita boleh pergi ke sana. Ya, penjagaan yang rapi dengan timetable, schedule-nya yang very orderly and all that. Tapi sekarang active aging center, I mean you guys can look out for this, tengok apa-apa dekat bawah blok banyak boleh pergi ke sana. Ya, dan untuk melanjutkan tentang mungkin antara facilities, boleh Dr. Farihin jelaskan dengan lebih lanjut tentang apakah sokongan pemerintah untuk dengan bantuan yang warga emas di Singapura boleh perolehi. Okey. Doktor. Sekarang badan yang paling kuat sokong adalah MOH dengan AIC. So kadang-kadang MOH, Ministry of Health. Kementerian Kesihatan. Correct, dengan AIC. So AIC, okey. So kadang-kadang kita ni household income means testing semua, dia akan cakap so kalau berpendapatan rendah awak dapat lebih subsidized lah. Kalau dalam rumah tu ada 8-10 orang, congratulations lah, higher subsidized. Tapi yalah, so I think government kita, kerajaan kita tolong segitu financial wise memang solid lah up to now. Dan butiran ataupun informasi ni mana para jemaah boleh dapatkan? MOH dengan AIC website. 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 Mungkin untuk consideration atau untuk pengetahuan sendiri untuk kawan-kawan, ahli keluarga yang perlukan bantuan. Untuk maklumat lebih lanjut boleh ke website MOH, Kementerian Kesihatan dan juga AIC, Agency Integrated Care. Semua ada di situ. Semua ada di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Financial wise, I think alhamdulillah kerajaan Singapura memang saya cakap among the ASEAN country one of the top lah. So kita tak perlu risau lah segi financial. Ya. Memang pemerintah kita memang jaga Memang jaga. Dari terlalu baby. Jaga. Dari baby sampai warga emas. Ya betul. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Setelah kita mengetahui jenis bantuan yang tersedia, kita teruskan ke persiapan rohani. Ini saya rasa memang sangat penting bagi warga emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah persiapan Ustaz warga emas menuju akhirat, mungkin dari segi ibadahnya, zikirnya, doanya dan lain-lain. Silakan Ustaz. Sebelum itu boleh saya tambah sedikit daripada boleh, apa Ustaz, yang silakan. Dr. Farihin dia sebut satu perkara yang saya rasa begitu penting tentang penjagaan orang tua. Memang tentunya bukan kita nak galakkan semua orang untuk hantar orang tuanya ke rumah nursing home, tidak. Macam doktor katakan, kadang-kadang ada keperluan dan sebagainya. Kerana yang seafdalnya adalah untuk seorang anak itu menjaga orang tuanya, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Ada satu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Setiap tapak mimbar Nabi kan ada tiga tapak, tiga stairs. Setiap tapak langkah Nabi berkata amin, tapak kedua amin, tapak ketiga amin. Nabi sampaikan khutbah setelah tu. Selesai solat, para sahabat bertanya, ya Rasul, kami dengar tadi kamu sebut 3 kali amin, amin, amin. Apa cerita ni ya Rasul?
Maka Nabi berkata ketika Nabi nak naik dekat atas mimbar, malaikat Jibril turun, lalu malaikat Jibril membaca doa. Lalu malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, katakan amin. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama malaikat Jibril kata, amat rugi, amat rugi, amat rugi siapa yang mendapati orang tuanya, salah seorang orang tuanya ataupun kedua-dua orang tuanya berada dalam keadaan berusia, lalu orang tuanya tidak menjadi sebab beliau masuk ke syurga. Katakan amin ya Muhammad, maka Nabi katakan amin. Yang kedua, malaikat Jibril doakan, amat rugi, amat rugi, amat rugi siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu tidak berjaya mendapat rahmat Allah. Katakan amin ya Muhammad. Nabi katakan amin. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata, amat rugi siapa yang disebut namamu Muhammad lalu dia tidak katakan sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaik, dia tidak berselawat dekat atas kamu. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi katakan amin. Sebab itu darjat peringkat seorang anak ini menjaga orang tua itu luar biasa. Kadang-kadang saya terima komplain. Ada ini biasalah sekarang ni, sekarang Gen apa? Gen Z, Gen Z bukan milenial lagi kan. Sekarang Gen Z yang nak kahwin ni pun kadang-kadang ada tension di antara mak dengan mak dengan isteri. Yang kesian suaminya tercepit kat tepi, dah lah suaminya kurus. Saya tengok kesian budak ni kan, baru nak jadi suami dah tension. Berlaku tension antara mak dengan isteri, berbalah, bergaduh, cara lain. Dan memang cara dia lain. Kita punya menantu lagi-lagi kalau perempuan cara dia lain, maknya yang didik dia daripada kecil. Ini seperti saya cakap, Ustaz, sesi mesti satu ni. Betul. Masa panjang kan Ustaz? Saya nak ringkaskan saja. Cuba bila berlaku tension di antara mak dengan isteri, siapa yang kena dikedepankan? Siapa yang kena dikedepankan? Nah, ini seorang suami punya peranan adalah untuk cuba untuk mencari jalan perdamaian yang terbaik. Kerana nak tak nak, dekat depan tu adalah mak kita. Itu adalah mak kita. Asalkan kadang-kala berlaku, boleh kita katakan melampaui batas pun. Siapa yang melampaui batas ni? Kadang-kadang mak boleh melampaui batas. Macam-macam dia letak syarat. Tak bolehlah dia nak anggap tu masih lagi macam anak dia, macam mana kecil dia tukarkan pampers dulu, dihantar pergi sekolah. Dah tak boleh, itu dah suami orang. Sama juga kadang-kala isteri pun ada melampaui batas. Jadi cuba untuk cari jalan perdamaian. Jadi itu poin saya yang penting yang saya nak sentuh tadi. Jadi maknanya penjagaan orang tua ni yang terbaik, itu yang seafdalnya untuk seseorang itu menjaga orang tua. Tapi bukan saya nak cakap, Dr. Farihin tadi ada sebut sedikit. Kita nak menjaga orang tua ni betul, pahala ganjarannya syurga kurniaan Allah. Seolah-olah macam Allah dah bagi kunci syurga dekat tangan. Tapi kerana ganjaran dia besar, itu merupakan suatu gambaran bahawa apa? Ujiannya juga besar. Sebab tu Nabi bersabda, innamal ajru, sesungguhnya pahala itu mengikuti kadar kesukaran. Semakin susah seseorang nak buat sesuatu amalan soleh ke, pasti pahalanya lebih besar. Jadi pahala jaga orang tua besar kerana ujiannya juga adalah besar. Jadi itu poinnya, poin saya nak sentuh ni. Jadi maknanya apabila seorang anak dia berhadapan dengan orang tua ni, dia kena buat keputusan. Kadang-kadang yang terbaik untuk dia menjaga sendiri, kadang-kadang yang terbaik juga untuk dia mungkin hantar ke nursing home untuk supaya mereka dapat mendapatkan rawatan yang terbaik mungkin. Poin saya yang kedua, saya nak sentuh juga tentang caretaker ni. Caretaker ni maknanya orang yang menjaga. Kadang-kadang seseorang tu ada 5 anak, yang sedia untuk menjaganya mungkin 1 saja, yang lain tak sedia, ada kesibukan. 2-3 kes juga saya pernah handle, semua anak tak sedia nak jaga. Yang jaga siapa? Yang jaga anak angkat. Itu biasa berlaku. Kerana kes kalau berlaku perbalahan antara faraid, pewarisan, inheritance, nanti pergi dekat pejabat mufti, kan? Nanti anak angkat ni, si anak angkat ni yang tak dapat bahagian langsung daripada faraid. 1 sen pun tak dapat. Tapi duit perubatan dia yang beri, dia yang jaga mak dengan ayah angkat dia. Ini sering berlaku, 2-3 kes saya pernah handle. Jadi poin saya dekat sini adalah apa? Kadang-kala orang yang menjaga pun, Dr. Farihin tadi sebut, dia kadang-kala berlaku burn out. Burn out ni apa? Dia rasa macam dia dah penat lah. 24 jam dia jaga, 7 hari dalam seminggu dia jaga, 12 bulan dalam setahun dia jaga. Jadi maknanya apa? Tak ada masa untuk dia break, tak ada masa untuk dia rehat. Adik-beradik lain semua boleh enjoy lah, pergi Jawa, Indonesia, pergi Istanbul, macam-macam boleh pergi. Dia seorang duduk kat rumah. Jadi maknanya apa? Kalau kita ni dah ada adik-beradik, dah ada persetujuan, selalunya apa masalah ni berlaku bila tidak ada perbualan, perbincangan.
Tapi bila adik-beradik semua duduk dengan sebaik mungkin, berbincang, ini nafkah mak ayah macam mana, kemudian ini ada masa ni, boleh tak berikan kepada aku ni rehat sikit, mungkin 1-2 minggu ni, mungkin mak ayah pindah dekat rumah. Jadi bila ada perbincangan di situ, disitulah afdal. Boleh Nah, soalan yang paling penting tadi tentang persiapan. Bila saya dapat soalan ni, saya pun sebenarnya persiapan ni macam mana saya nak cakap? Kerana umur dan ajal itu di tangan siapa? Di tangan Allah SWT. Ada orang dia dah sakit, kanser mungkin, dia sakit macam-macam, 20 tahun, 30 tahun, tetap juga usianya panjang, betul tak? Ada orang macam saya ni, wallahualam tak tahu minggu hadapan ada lagi ke tak ada. Jadi umur dan ajal itu di tangan Allah. Jadi persiapan ini bukan hanya untuk warga emas, tapi untuk siapa? Untuk setiap orang. Saya nak sentuh, nak bawa satu hadis, kerana hadis Nabi ini memberi kesan kepada diri saya peribadi. Saya nak kongsi satu hadis ni. Dan ini Nabi sebut ni untuk setiap orang. Semua orang akan melalui ini. Nabi berkata, "Ma min ahad yamut", tidak ada satu orang yang meninggal dunia illa nadim, melainkan beliau akan menyesal. Subhanallah. Maknanya saya pun nanti di akhir hayat saya akan menyesal. Nabi kata semua orang akan menyesal. Semua orang yang bakal meninggal dunia pada saat sakaratul maut, Nabi cakap pasti akan menyesal. Apa Nabi sabdakan? In kana muhsinan, kalau orangnya orang yang baik, nadima ayyakuna zdad, dia akan menyesal. Kenapalah dulu aku tak tambahkan amalan soleh. Orang baik pun sama akan menyesal. Orang baik pergi ke masjid, dia buat wakaf, dia keluarkan sedekah, puasa tak pernah tinggal. Nabi kata dia pun akan menyesal juga. Penyesalan dia apa? Kenapalah dulu aku tak tambah. Wa in kana musian, kalau orang ni orang buruk buat dosa, dia akan menyesal kenapa dia tak meninggalkan amalan itu. Jadi semua amalan soleh yang kita buat tujuannya apa? Supaya kurang penyesalan. Nabi kata semua orang akan menyesal, confirm itu akan berlaku, kita pun sama. Tapi bila seseorang tu ditambahkan lagi amalan soleh dia, diharapkan kurang penyesalan di akhir hayatnya. Maka kita lihat ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pelbagai peluang untuk melaksanakan amalan soleh. Kita perhatikan hatta Nabi SAW. Jadi saya nak kongsikan hanya satu saja. Buat masa sekarang lah. Mungkin nanti soalan-soalan yang mendatang ada, saya boleh kupas lagi. Tapi di antara amalan yang Nabi SAW tak pernah tinggal, every day Nabi buat, apa dia? Istighfar kepada Allah. Siapa? Siapa yang istighfar para jemaah? Siapa? Nabi SAW. Insan maksum. Nabi, insan maksum, tak pernah buat dosa pun. Seorang sahabat, Ibn Umar, dia duduk satu majlis ta'lim macam ini dengan Nabi. Nabi sampaikan ceramah tazkirah. Ibn Umar kata, aku kira dalam majlis itu Nabi sebut lebih daripada 100 kali, Allahumma ghafirli wa tub alayya. Ya Allah, engkau ampunkanlah aku dan terimalah taubat aku. Dalam majlis Nabi tengah sampaikan ceramah, sikit-sikit Nabi akan sebut, Allah ampunkan aku, terimalah taubat aku. Siapa dia? Nabi SAW. Dan istighfar punya kekuatan ini luar biasa. Luar biasa kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan istighfar, Allah murahkan rezeki. Disebabkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan. Subhanallah. Itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beristighfar. Kita bayangkan para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini cerita orang yang beristighfar kepada Allah. Luar biasa kurniaan Allah Subhanahu wa taala baginya esok pada hari akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi sebut tentang cerita seorang individu mukmin, yudna al-mu'min. Nabi kata, seorang mukmin itu dihadapkan di hadapan Allah esok di hari akhirat. Bayangkan, kedua kaki ini diri dekat depan siapa para jemaah? Depan Allah Subhanahu wa taala. Ada rahsia lagi tak di antara kita dengan tak ada rahsia. Maka ketika itu malaikat membuka buku catatan amalan hatta yuqarrirahu bidhunubih. Lalu malaikat berkata, ini semua dosa-dosa yang kamu buat, atunkiru dzamba kadza, atunkiru dzamba kadza. Adakah kamu mengingkari dosa ni? Dulu kamu pernah buat ini.
Kamu pernah mengingkari ke tidak? Every minute, setiap saat, setiap hari, semuanya dikeluar, semuanya ditulis di situ. Kamu mengingkari tak? Do you deny this? Kamu menafikan, kamu pernah buat ni, pernah buat semua. Kemudian dalam hadis itu dikatakan hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga apabila telah dibentangkan semua catatan amalan, wa dhanna annahu halak, hamba itu menyangka habislah aku, hancur. Habis. Dah tak ada peluang lagi, semuanya Allah dah kedepankan, semuanya dah dikeluarkan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-Ku, dulu engkau buat dosa ini di dunia, aku sembunyikan, orang lain semua tak tahu. Rahsia di antara hamba dengan Allah saja, aku sembunyikan. Dan dosa ini sekarang engkau aku maafkan. Subhanallah. Itu dia rahmat Allah, itu kekuatan istighfar. Satu amalan yang bukan sahaja siapa yang umur dewasa, tidak semua orang kena laksanakan. Macam saya katakan tadi, kerana usia dan ajal di tangan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini kalau itu tadi adalah antara persiapan warga emas dengan beristighfar, that's the first one. Bagaimana pula dengan caretaker? Bagaimana untuk melalui kesabaran tu dengan bila ya kita digalakkan untuk menjaga ibu bapa kita yang dah uzur, dah sakit. How about mereka yang menjaga? Apakah antara panduan pada pandangan Ustaz yang very kira baik ataupun very fast yang untuk mungkin nak menenangkan, memberikan mereka satu really tingkat kesabaran yang memang awesome. Ya, betul. Soalan yang begitu baik, kerana macam saya katakan tadi, kita nak menjaga orang tua ni ada cabaran tertentu. Pahalanya banyak, ujiannya juga luar biasa. Saya pernah ada seorang hamba Allah ni, dia call saya, dia kata maknya semakin dah berusia, dia macam bukan dementia, tapi ada kadang mulut dia semakin lancang. Bahasa dia katakan, mak saya mulut laser Ustaz. Dia cakap mulut laser, komen sana komen sini. Dia cakap ibu kalau cakap lagi satu benda habis, saya rasa saya ni dah gone dah tak boleh nak sabar sampai ke tahap itu sekali. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berapa kali sebut tentang kesabaran. Ini luar biasa ni dalam Al-Quran kan. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah berkali-kali. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar. Saya pernah sebut ni, saya sebut dengan dia. Ni awak kena banyak bersabar kepada Allah, doa lah. Dia pun zeng juga. Dia cakap, alamak, Ustaz ni sabar. Ustaz sajalah pergi tinggal dekat Sabah. Kau buat lawak ke kau marah ni? Saya pun pening kepala kan. Tak, kerana itu sahaja. Itu sahaja sebenarnya. Nampak macam mudah tapi memang bukan mudah. Bersabar ni bukan mudah, cakap saja senang. Nah, di antara amalan yang boleh seseorang tu laksanakan adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah. Kerana beristighfar kepada Allah, janji Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah kata, beristighfarlah kamu kepada Allah. Allah itu Maha penerima segala dosa. Allah ini Maha pengampun. Tapi kemudian Allah sebut ayat yang berikut, dengan kamu istighfar kepada Allah, akan Allah turunkan rezeki daripada langit-langit berbentuk hujan. Nah, ulama tafsir ketika buka kitab, apa maksud rezeki turun berbentuk hujan? Maknanya apa? Siapa beristighfar kepada Allah, jalan keluar Allah Subhanahu wa taala berikan. Jalan keluar Allah berikan. Ini kesukaran nak jaga ibu ayah. Istighfar kepada Allah, jalan keluar huraian Allah berikan. Para jemaah semua, saya rasa dekat rumah-rumah kita sebahagian mungkinlah kita ada ayat 1000 dinar, betul tak betul? Kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada orang salah faham, dia cakap ustaz ni ayat 1000 dinar kalau letak dekat rumah, letak dekat kedai, dia macam bawa good luck. Tidak. 1000 dinar, kenapa namanya 1000 dinar? Kerana dia punya nilai terkandung di sebalik makna tu. Makna ayat tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Itu dia. Jadi istighfar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jalan keluar itu Allah berikan. Jalan keluar Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi saya nak sentuh sedikit boleh. Kita ni kadang-kadang seorang anak kita jaga ibu berbeza dengan macam mana seorang ibu dan ayah menjaga anak. Ini luar biasa.
Tak boleh kita nak tandingi. Ada seorang di zaman Umar ni, waktu Umar jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dia datang bertemu Umar. Dia kata, "Ya Umar, ibu aku ni dah uzur, dah berusia dah. Kemudian dia tak kuat nak jalan. Kana zahri laha matiyah. Badan aku ni, belakang aku ni merupakan dia punya tunggangan." Maknanya apa? Maknanya orang ni dia angkat, dia pikul mak dia. 7 kali tawaf, itu 7 kali dia pikul mak dia. Sa'i pun sama juga. Pergi balik negeri, dia orang foreign, bukan daripada Mekah, bukan daripada Madinah. Dia pikul mak dia dekat belakang ni. Dia katakan, "Ya Umar, adakah dengan aku buat amalan ini, aku telah menunaikan hak dia?" Maknanya dulu mak kandungkan aku 9 bulan kan, aku dah tertunai lah. Dah terbalas mak punya hak. Maka Sayyidina Umar kata, "Demi Allah tidak, demi Allah tidak. Ibu dulu menjaga kamu dengan harapan kamu ini terus hidup. Adapun kamu sekarang ni menjaga ibu dengan harapan ibu itu akhirkan hayatnya dengan segera." Jadi berbeza. Sebab itu tanggungjawab seorang anak, betul saya nak cakap, bukan mudah. Caretaker bertanggungjawab. Secara peribadi pun saya kenal beberapa individu, bukan mudah. Tapi dia antara amalan-amalan yang perlu untuk dia buat. Kan kita perlukan kekuatan kerohanian ni. Ya, kita nak berkhidmat untuk orang tua, kita nak syurga. Itu syurga kita. Dalam sebuah hadis Nabi kata, "Huma, ibu dengan ayah, jannatuka wa naruk." Sama ada mereka adalah syurga kamu ataupun neraka kamu. Jadi kita nak terbaik untuk ibu dengan ayah, kita perlukan kekuatan kerohanian. Dengan solat tahajud, beristighfar kepada Allah, bertakwa. Kita jaga kita punya hukum hakam, perintah, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah bakal berikan jalan keluar. Tapi poin saya yang keempat juga penting. Ya, ini peranan adik-adik, peranan ahli keluarga, extended family members. Kadang-kadang satu orang tak boleh nak pikul semuanya, betul tak betul? Satu orang nak pikul semuanya itu zalim, mana boleh. Lagi-lagi kalau ada adik-beradik yang ramai, adik-beradik yang lain pun kena mainkan peranan untuk berikan sokongan, berikan nafkah, bantuan, kan? Itu yang paling penting saya nak sentuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kesedaran, saya rasa yang penting kesedaran, awareness tentang apa yang Ustaz dah jelaskan tadi, dan importantly tingkatkan kerohanian bagi mereka yang menjaga ibu bapa. Jadi tahap kesabaran kita insya-Allah akan sentiasa terpelihara, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz, dan kita nak beralih kepada soalan seterusnya. Mungkin tentang pengalaman ya, Dr. Farihin, pengalaman Dr. Farihin sebagai pakar kejururawatan selama lebih kurang 10 tahun ada Wah, banyak tu pengalaman tu 11 tahun tu biasa. 15 masya-Allah 15 tahun. Bukan calang-calang orang ni kalau kejururawatan kita selalu relatekan dengan wanita, bidang wanita selalunya. Jadi silakan Dr. Farihin. Okey, insya-Allah. Okey, saya pun nak sentuh tadi Ustaz cakap memang satu orang untuk jaga ibu bapa tu memang sukar lah. Dan kadang-kadang kalau adik-beradik kita yang jaga ibu bapa tu, saya betul-betul harap that lain adik-beradik jumpa untuk tu, dan bila jumpa ibu bapanya, tolong jangan komplain pasal penjagaan gitu. Pasal kita imagine saya kalau saya jaga setahun 365 hari, lepas tu awak datang sebulan sekali, lepas tu cakap, "Asal mak gini, apa asal mak gini?" So kita kena jadi sensitif. Instead of cakap gitu, kita cakap terima kasih lah. Kalau betul-betul kalau suka nak jumpa ibu bapa, jangan datang sekali tu untuk komplain-komplain. Cakap terima kasih untuk jaga mak. Biasanya perjanjian jaga ibu bapanya, ini pengalaman saya lah. Selalu janji, bulan ni awak jaga, bulan depan tapi biasanya yang first touch tu permanent lah. So kadang-kadang kita kalau jumpa ibu bapa kita, kalau adik-beradik kita yang menjaganya, tolong jadi sensitif sikit, cakap terima kasih lah. Jangan jemu lah cakap terima kasih kepada. Memang tanggungjawab ni sangat berat, pasal bukan only it affects them, it also affects anak dia, cucu dia semua. Kadang-kadang ibu bapanya tak boleh jaga, cucu akan jaga. So benda ni a whole cycle of the family system. So memang kita have to be sensitive. Okay, nah, another thing is pengalaman saya dekat nursing home lah.
very typical. Ramai yang janji ibu bapa bila dah masuk, ibu bapa cakap janji minggu 3-4 kali jumpa seminggu, tapi kadang-kadang sebulan sekali pun tak ada. So kita kena, kalau kadang-kadang awak kalau ada pakcik-makcik yang kat dalam nursing home pun, tolong, kalau untuk saya, tolong jumpa juga. Kadang-kadang anak-anak dia orang pun kadang tak tepat pada janjiannya. Cakap nak jumpa, tapi kadang sebulan sekali pun tak. So awak kalau siapa kenal orang dalam nursing home, memang itu selalu pengalaman saya lah. Kurang kasih sayang lah. So bila dengan sedihnya part kematian, semua datang. Anak beranak semua datang. Nanti ialah untuk wasiat semua. Memang itu terjadilah. Kita tak boleh hindarkan perkara itu. Kalau betul-betul keadaan mudarat semua, kalau betul-betul perlu hantar ibu bapa ke rumah warga emas, tolong consider faktor itulah untuk jumpa. Jangan jemulah untuk jumpa ibu bapa dekat dalam nursing home tu. Saya pasal dalam 15 tahun ni memang nampak banyak sangat orang tua tergendala, terbengkalai kat sana dengan janji-janji. Untuk awak satu hari tak jumpa tak apa. Diorang satu hari kat sana memang tak ada benda nak buat. So betul-betul tunggu masa je. Habis ada lagi tu masa beberapa kali tunggu anak beranak semua time uzur lah mau sampai kematiannya. Cakap saya tak boleh pergi pasal nak jumpa anak saya dekat Australia tu, belum tunggu lagi. So tunggu paksa adik-beradiknya tunggu, so paksa untuk datang Australia. Aku tak nak jumpa lah. Biar mak dah meninggal baru bagi tahu saya. Nanti saya pergi turun. So benda itu ada terjadi. Memang itu yang menyebabkan tabu sekarang. Nursing home, ketaatan level tak ada. So kita harus hindarkan itu mindset lah. Banyak Ustaz pengalaman Ustaz melalui kes-kes sedemikian. Ramai sekali. Ramai sekali. Jadi apa yang selalu dilakukan untuk make them yang ter-affect ni, ya, rasa macam tak terganggu sangatlah. Saya rasa memang dari segi emosi mereka akan terganggu sebab dah dijanjikan, okey mak, kita hantar tapi kita make sure, kita janji kita akan tengok. Kan? Tapi along the way, seperti doktor mention tadi, mungkin the first 2 month, okey, datang tengok. Ini suddenly dah 2-3 bulan, setahun, hari raya pun tak jenguk, betul tak? Betul. Saya perasan kalau trend itu kan, bila ibu bapa orang dah deteriorate, dah tahap macam tak kenal diri, okey, cantik, tak payah jumpa lah. Diorang bukannya tahu apa-apa. Kan? So perkara itu tidak benar. So kita harus, no matter what, as a child, sebagai anak, that filial piety punya konsep, kalau ketaatan kepada orang tua tu at least buat semana upaya lah. Jangan sampai mak aku ada dementia, aku datang pun tak kenal. So ramai gitu mindset gitu. Dah teruk mak saya dah bedridden dah berapa hari je. Kalau tu pun nyanyuk-nyanyuk buat apa nak jumpa. So banyak perkara gitu kita nampak terbengkalai gitu macam habis lepas tu ada yang kes satu anak ni habis adik-beradik 6. So semua tak nak jaga, tapi bila pitch the idea of nursing home, gila. So kita pun macam so macam diorang tak nak jaga, tapi bila the pitch idea dah caregiver burnout tu, yang penjaga tu dah letih, tak boleh jaga. Bila cakap nak pergi nursing home, tak boleh. Awak jaga juga. So kadang-kadang kita harus be open to this idea. Betul-betul kalau tak nak, apa pengurusan ni? Mungkin ambil maid. Mungkin ambil maid ke apa. So memang kadang-kadang saya tengok adik-beradik ni itu Pak Ustaz cakap pun betul lah. I mean, satu orang tu memang sukar nak jaga. So betul-betul put yourself in their shoes. Betul-betul tahu apa yang diorang rasa melalui. So jangan datang sana kalau betul-betul awak tak jaga, adik-beradik awak jaga, datang sekali tu jangan tegur-tegur. Asal mak gini, asal kain cadar mak kotor semua. Dia lagi stres. Awak dah tak tolong, dah datang saya tolong, lepas tu benda-benda integriti gini, kecil-kecil gini awak spot, lepas tu awak tegur saya. Memang benda tu salah jugalah. So itulah menurut saya. Baik, Doktor,
terima kasih. Kita perlu memang betul tahu yang warga emas ni di mana pun lah, di rumah rawatan perlukan kasih sayang. Betul. Macam mana sekalipun mungkin rumah rawatan tu komplit dengan facilities. Ya, tapi yang mereka perlukan at the end of the day is still kasih sayang. Mungkin Ustaz nak tambah apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Farihin? Silakan. Terima kasih banyak doktor. Jadi poin yang doktor sentuhkan memang agak menarik, bahkan saya rasa tepat sekali. Kadang-kala ahli keluarga memang tentunya seafdalnya adalah orang tua bila dah sampai kepada usia yang sedemikian rupa, dia mengharapkan dia dapat dekat dengan anak-anak. Dia harapkan dia dapat bertemu dengan cucu dengan sentiasa dan sebagainya. Dia perlukan that kind of situation. Dan kita bayangkan ini merupakan satu keperluan. Bahkan ia merupakan sebahagian di antara ihsan, kita berlaku ihsan terhadap kedua orang tua. Itu poin yang paling penting. Tapi macam doktor katakan juga, setiap keluarga itu berbeza, setiap situasi pun berbeza. Ada kala sebahagian memerlukan kepada bantuan tambahan. Ada sebahagian di antara penyakit, sebagai contoh penyakit dementia sebagai contoh, yang merupakan cabaran tertentu untuk menjaga, dan bukannya saya katakan tak boleh menjaga, boleh, tapi memerlukan kepada cabaran dan sokongan yang berbeza. Bahkan setiap ahli keluarga itu perlu memainkan peranan, tak boleh hanya sentuhkan ataupun hanya serahkan kepada satu individu ataupun satu orang sahaja dan sebagainya lah. Tapi poin yang saya nak sentuh dekat sini ada agak sedikit berbeza, iaitu tentang perancangan. Perancangan, kerana kita dah tahu setiap individu ini kita mengetahui ahli keluarga kita. Kita tahu bahawa ahli keluarga kita ini nampak macam okey, ada kekuatan untuk menjaga, ada kemampuan untuk menjaga ataupun tidak. Sekiranya ahli keluarga kita rasa ada yang mampu untuk menjaga, ada yang ada kekuatan, ada keinginan, maka alhamdulillah. Tapi sekiranya tidak, maka di situ kita sebagai warga emas, kita sebagai orang yang walaupun belum lagi warga emas, tapi bakal menuju kepada umur tersebut, maka kita buat perancangan sendirilah, buat perancangan. Sebagai contoh tentang faraid, kita tahu ada seorang anak angkat ni, dia yang menjaga, dia yang bakal menjaga kita, dia duduk dengan kita. Walaupun dah menikah, dia tak nak meninggalkan mak dengan ayah dia sebagai contoh. Dan kita tahu kalau berlaku kematian, anak angkat ni tak dapat apa-apa bahagian. Dia dapat apa? Zero, tak apa bahagian. Jadi kita kena buat perancangan kewangan untuk si anak angkat ni. Sama ada buat CPF, nomination, nama budak tu. Ataupun kita buat apa-apa wasiat kurang daripada 1/3 untuk si anak tersebut. Kita kena buat perancangan. Isunya kadang-kala bila kita dah laku, perkara ni mungkin akan berlaku ni. Akan berlaku perbalahan di antara keluarga, tapi kurang perancangannya. Melainkan kita tahu ahli keluarga kita semua okey. Saya ada seorang kawan, dia mak ayah memang tahu, anak-anak semua memang sepakat, tak ada masalah. Si abang dua-dua dah kerja, adik masih sekolah dan mak dengan ayah tahu. Abang ni dua-dua abang memang akan serahkan 100% kepada si adik duit. Kerana tahu memang adik memerlukan, dan itu yang berlaku. Alhamdulillah lah kalau ahli keluarga kita macam itu. Tapi macam tadi Dr. Farihin kata, kadang-kala sebahagian individu bukan macam itu, kan? Bila berlaku saja kematian, selepas tahlil, saya pernah handle satu kes. Selepas baca tahlil tu, berbual tentang faraid. Berbual, tak settle, bergaduh, bertumbuk. Besok datang jumpa saya, sebelah tu mata lebam. Bergaduh pasal pewarisan. Selepas baca tahlil, orang jenazah tu belum lagi, tanah tu belum lagi, rumput tak sempat tumbuh pun dah bergaduh. Jadi setiap keluarga itu berbeza. Kita kena kenal ahli keluarga kita sendiri. Mak dengan ayah lebih mengetahui ahli keluarga, lebih mengetahui anak-anak sendiri. Kalau kita rasa memerlukan kepada perancangan lebih, kita buat perancangan. Sama ada perancangan nursing home, perancangan kesihatan kita, perancangan faraid, kewangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Perancangan, very important, penting sekali. Dan berbalik juga kepada Ustaz, apakah bentuk sokongan, mungkin sokongan yang terbaik untuk kita membantu warga emas kita dalam untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menghindari rasa kesedihan di usia tua mereka. Okey. Saya start dengan yang last tu. Last tu yang paling saya rasa agak menarik. Untuk menghindari rasa kesedihan. Ketika seseorang tu berada pada umur yang, saya ada 3 poin.
Yang poin yang terakhir ni agak penting kerana ia berkaitan dengan kadang-kadang kita bila dah sampai kepada satu tahap usia, ada sebahagian perkara kita nak buat tak boleh buat. Jangan cakap tahap usia, kadang-kadang kita ni Allah uji dengan kesakitan, Allah uji dengan kesihatan yang kurang baik. Tak boleh pergi ke masjid. Kita sedih tak sedih? Kita sedih kan? Saya pernah ada satu orang ni dia sakit TB, tak boleh pergi masjid. A few months tak boleh pergi masjid. Jadi dia mengamuk. Dia mengamuk dengan doktor. Dia call saya, cakap, "Ustaz ni doktor ni apalah, bukan Islam doktor ni. Dia tak tahu ke wajib pergi masjid." Saya kira tu kalau mungkin dia nak dekat 40 kali dia zikir kafe dekat phone tu. Panas dengan saya ni. Kan dia mengamuk dengan sebenarnya dia mengamuk dengan takdir ketetapan Allah SWT. Tapi kadang-kala sebahagian amalan kita nak buat, tapi amalan tu terhalang. Ada orang dah 20 tahun register haji. 20 tahun register, tunggu. Bila nak pergi, sekali tak sihat pula, umur dah 70 tahun. Tahu kan baru-baru ni Saudi keluarkan pula pensyaratan lagi ketat, tak boleh nak pergi haji. Dia sedih macam mana? Nah ni ada satu panduan hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya apa? Maknanya Allah berfirman, tapi Allah izinkan kepada Nabi untuk sampaikan menggunakan gaya bahasa Nabi. Jadi dia bukan hadis Nabi sabdakan, tidak, tapi ini firman Allah, tapi Allah izinkan Nabi kamu sampaikan guna gaya bahasa kamu. Jadi hadis qudsi tak boleh buat salat lah. Jadi ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berkata apabila seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesakitan dan sebagainya, Allah mengutus seorang malaikat. Malaikat tu lihat hamba ni cakap apa. Sekiranya hamba ni berbicara yang baik, maka malaikat sampaikan lampuran kepada Allah. Hamba ni la yaqulu illa khaira. Dia tidak berkata melainkan yang baik-baik belaka ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu tulis fa ajru lahu. Kamu tulis baginya pahala ka'annahu sahih, seolah-olah dia sihat wal afiat. Kenapa? Kerana inni qayyadtu abdi. Aku yang mengikat hamba-Ku, Allah kata. Kenapa dia tak boleh pergi masjid? Kerana penyakit. Siapa yang tetapkan penyakit? Allah SWT. Aku telah mengikat hamba-Ku. Kenapa Pak Acik ni ataupun Mak Acik ni tak boleh pergi haji? Kerana dia sakit, tak sihat. Siapa yang tetapkan, takdirkan? Allah SWT. Sebab tu Allah kata, aku yang telah mengikat hamba-Ku. Maka engkau berikan kepadanya pahala ka'annahu sahih, seolah-olah dia ni sihat wal afiat. Jadi hamba Allah ni duduk dekat rumah tak boleh pergi haji, tapi dia sabar, zikir kepada Allah. Allah kurniakan baginya pahala haji. Luar biasa tak? Luar biasa. Pak Cik ni duduk dekat rumah sedih, tak boleh solat Jumaat, tapi Allah berikan kepadanya pahala Jumaat, pahala umrah. Itu dia rahmat Allah. Jadi poin saya yang pertama adalah ketika berada dalam keadaan sedih, keadaan boleh kita katakan terhalang, banyak benda yang kita nak buat terhalang, Islam mengajar kita itu menjaga lisan. Ucaplah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kan kita ni ucap inna lillah bila aku kematian, tapi bukan kematian saja. Apa saja musibah, kita keluar masjid, insya-Allah lah masjid ni baik, tapi katakanlah slipper hilang, jangan maki hamun semua orang, tak ada. Itu musibah kan. Ucap apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita nak keluar jalan-jalan, tahu-tahu kena aksiden kereta, aksiden motor. Ucap inna lillah, jangan maki hamun driver sebelah tu. Allah, habis hilang pahala. Ulama kata kenapa kena ucap inna lillah, maknanya apa? Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Ini Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir, dia katakan tafsirnya luar biasa. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kalau kita fikir secara logik, kita semua ini milik benda, betul tak betul? Kita ada bank account, kita ada kereta, kita mungkin ada anak, ada ahli keluarga. We own things, kita memiliki perkara. Soalan saya kepada tuan-tuan, kepada puan-puan semua, adakah kita akan memudaratkan perkara yang kita miliki? Kita akan membahayakan. Kita ada rumah, kita nak jahanamkan rumah kita ke? Tak kan? Kita ada kereta, kita nak jahanamkan kereta? Tak. Kita ada anak, isteri, anak tu, kita nak membahayakan dia ke? Tidak. Orang nampak daripada luar, nampak bapa mak marah anak, mungkin orang fikir ni mak dengan ini orang ni mungkin tak suka anak dia, tapi tidak.
Kenapa kita marah budak tu? Kenapa kita tegur dia? Kerana kita sayangkan dia. Kita nak yang terbaik untuk dirinya. Jadi sebab itu Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, bila berlaku musibah, Allah ingatkan kita ucap inna lillah, kita ini milik Allah. Kerana ujian itu, musibah itu bukan kerana Allah benci, bukan kerana Allah nak memudaratkan, kerana kita semua ni milik Allah. Kadang-kadang Allah nak tegur, kadang-kadang Allah nak beri yang lebih baik. Kerana insan yang paling hebat diuji itu siapa para jemaah? Siapa yang paling hebat diuji? Siapa dia? Siapa yang paling hebat diuji? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling hebat diuji. Kita ini berbicara tentang ibu ayah. Nabi tak pernah sekali pun sebut dekat lisan Nabi ayah ataupun ayah, tak pernah. Kan Nabi lahir, ayah tak ada, yatim. Kemudian bila umur 6 tahun, mak pula meninggal dunia, yatim piatu. Luar biasa ujian Allah kepada Nabi. Nabi tak pernah kenyang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, keluarga Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Semenjak hari pertama Nabi tiba ke kota Madinah sampai ke hari terakhir Nabi wafat. 3 days in a row tak pernah kenyang. Maknanya sehari kenyang, 2 hari lapar. Kita bila last time kita lapar para jemaah? Ramadan pun kita tak lapar, betul tak betul? Bu, kan? Tak lapar tu Ramadan. Buka biryani. Kenyangnya sampai ke sahur. Itu tarawih, solat, baca amin. Bau biryani satu masjid ni. Kan? Kenyang sahur makan lagi. Kita bila last time kita lapar? Nabi ini tak pernah kenyang. Dia luar biasa ujian Allah kepada Nabi. Jadi itu poin saya yang kedua. Bila seseorang tu sedih, dia kena uji oleh Allah. Ingat Allah, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Poin saya yang kedua ini penting juga. Ini Allah Subhanahu wa taala punya rahmat, punya kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan pahala amalan. Kita buat sedikit, diberikan banyak. Satu amalan kita buat dilipat kali gandakan 10. Betul tak betul tu kita tahu kan? Tapi ibu, ini pemahaman salah juga. Kalau kita ingat, kita buat satu pahala, Allah lipat kali gandakan 10. Kerana bukan 10 saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Firman Allah. Allah melipat kali gandakan bagi siapa yang Allah ingin. Jadi makna sebahagian orang dilipat kali gandakan 100. Sebahagian orang dilipat kali gandakan 1,000,000 mungkin. Walaupun dia keluarkan $1. Nah, ulama membahaskan apa agaknya ciri yang menyebabkan amalan itu Allah lipat kali gandakan lebih. Ada 2 poin. Yang pertama, tahap keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang, semakin tinggi nilai dia. Yang kedua, tahap pengorbanan. Seseorang yang keluarkan duit, dia masuk sedekah dekat tabung masjid, dia keluarkan sedekah para jemaah, sedangkan duit dia terhad. Yang dia ada hanya 20,000, 30,000 saja. Berbeza dengan seorang Datuk Seri ke, dia keluarkan sedekah 1,000, hatta $1 juta pun dia keluarkan sedekah. Dia ada berjuta-juta lagi duit kan, banyak lagi lombongan emas dekat rumah dia. Jadi berbeza. Semakin hebat pengorbanan, semakin hebat pahala yang Allah kurniakan. Jadi itu poin yang kedua. Sebahagian amalan soleh Allah Subhanahu wa taala ini lipat kali gandakan. Jadi kita bersyukur kehadrat Allah. Kemudian poin yang ketiga, sebahagian amalan soleh memang sengaja diberikan pahala yang lebih. Dan ini kita kena carilah. Sebagai contoh, kita kena cari buku-buku tentang fadilat-fadilat amalan. Sebagai contoh, Nabi bersabda, barang siapa yang salat subuh secara berjemaah, lalu dia duduk dekat tempat dia tak bangun. Tak bangun, maksudnya bukan literally tak bangun. Katakanlah dia solat dekat masjid, lalu lepas subuh tu ada noja nak datang vacuum masjid, nak vacuum tempat dia. Saya tak boleh bangun ni, Nabi kata jangan bangun. Tidak, maksud Nabi bukan tak boleh bangun, nak pergi elak kat tepi boleh. Maksudnya dia duduk, tetap juga i'tikaf. Kalau ibu-ibu solat dekat rumah, sama juga. Solat dekat rumah, kita tunggukan waktu duha. Waktu duha setelah matahari dah terbit, kita anjakkan, kita kedepankan dalam 10-15 minit. Ketika itu kita solat 2 rakaat. 2 rakaat solat duha. Nabi kata baginya pahala apa? Pahala umrah dan haji sempurna, Nabi kata. Pahala umrah sempurna para jemaah. Macam mana kita nak dapat tu? Pahala umrah sempurna. Jadi ini maksud saya, sebahagian amalan itu ada amalan-amalan yang special, amalan-amalan yang khusus yang mesti untuk kita cari.
Bukan saja bagi warga emas, bagi siapa saja umat Nabi SAW untuk kita menambahkan amalan soleh kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Antara tips-tips ataupun panduan untuk meningkatkan amalan bagi warga emas yang melalui fasa-fasa ialah usia-usia uzur ni. Dan tentang kesihatan, penjagaan kesihatan Dr. Farihin bagi warga emas, apakah mungkin tips penjagaan bagi mereka? Okey. Selain daripada exercise tu biasalah, kita cakap exercise, jaga cara pemakanan tu semua. Tapi kadang-kadang orang lupa konsep spiritual kita. Dan kita kadang-kadang apa tu, kalau especially dekat nursing home lah, selalu kita cakap jaga makanan, exercise semua, kita punya therapy assistant semua boleh buat lah. Tapi kadang-kadang kita what is lacking, yang kekurangan adalah spiritual lah. Kadang-kadang orang warga-warga kita kan, lagi terutama sekali warga kita lah, nak pergi masjid dengan syarahan, nak pergi nak pergi solat Jumaat, nak tunaikan benda-benda ni semua. So saya rasa pengalaman saya, spiritual tu kadang-kadang lebih atau sama tahap dengan apa-apa yang pemakanan, exercise tu semua. Pasal kalau minda kita tak betul atau tak cerdas, atau kadang-kadang orang pergi sini untuk baca Quran semua, itu consider one of the activities juga untuk cerdaskan minda. So kita harus kadang-kadang dekati diri kita dengan buku-buku apa-apa yang baru, dengan peredaran zaman, atau apa, kalau misalnya mau baca Quran, tazkirah tu semua, itu walaupun kita dengar macam okey, setakat itu je, tapi actually itu keeps our activities. Lagi-lagi pergaulan mereka dekat masjid ginilah. Saya rasa saya pun perasan Mujahidin pun buat banyak aktiviti untuk warga emas, untuk apa, rapatkan silaturahim tu semua. Saya rasa bagus juga. Dengan lagi satu tu, saya rasa kita kena dapatkan nafas baru terhadap penjagaan di warga emas di nursing home jugalah. Pasal sekarang bila saya tanya-tanya, kadang-kadang makcik saya ke sesiapa lah, saya tanya apa pendapat awak tentang nursing home, cakap still ketaatan tu macam siapa yang nak asal sampai gitu, sampai hantar nak pergi sampai hantar ibu bapa ke nursing home tu semua. So minda itu kena open sikit in that perspective lah. Saya rasa sekarang penjagaan kita dekat nursing home memang banyak berubah. Yang government pun, kerajaan pun menggalakkan kita untuk fokus lagi in spiritual. Dulu memang banyak grey area, macam itu tak boleh buat, ini tak boleh buat. Tapi sekarang spiritual belief semua, I think kerajaan kita tengah fokus on it, and macam mana nak buat guidance gini. So, tak salah saya, Muhammadiyah pun sekarang tengah buat some booklets towards the care of Muslim elderlies lah. So I think kita on the right track of the healthcare system. Setahu saya juga Dr. Farihin, ada juga fasiliti di mana warga emas yang memang tinggal di rumah dengan anak-anak, right? Mereka juga ada, pemerintah juga galakkan, ada servis-servis yang dipanggil elderly daycare. Yes, correct. Boleh mungkin berikan penjelasan tentang that's servis tersebut. elderly care atau senior care center lah. So basically diorang hantar ibu bapa diorang ke sana untuk buat activities. Tu biasanya kalau anak-anak tak boleh jaga. Tapi kalau macam sihat-sihat macam tuan puan ni semua, kalau you guys 60 years old, pergi active aging center sendiri, boleh sendirian. Selalunya senior care center tu atau elder care center tu is a daily thing. So dia pergi pagi, balik petang. Yes. So tu usually macam orang dementia tu semua, awak tak boleh tolak diri awak sendiri. So ada transport ambil awak semua. So ada juga itu aktiviti untuk mencerdaskan minda, untuk physical activities. Ada juga, tapi kalau macam tuan puan ni sihat dah 60 ke atas, you can enroll to active aging center, walk in je. Nanti diorang ada memasak, khusus masak, macam-macam lah. Main permainan tu. Tapi elder care center usually orang yang kurang upaya tapi tak sampai tahap nursing home. Kalau anak pergi kerja, lepas tu during that time, lepas tu petang balik, pulang balik, ada transport.
Di Singapura ni saya rasa memang banyak program ataupun aktiviti yang dikhususkan untuk warga emas seperti di masjid ni seperti Dr. Farihin mention. Juga di luar yang dianjurkan oleh CC. Tadi pagi on my way dalam perjalanan saya ke sini, wah ada ramai anti-anti senior citizen nak exercise. Pagi, alhamdulillah. So kita ambil peluang apa-apa yang telah dianjurkan, diorganize oleh Boleh? Okey. Tak kira lah badan-badan mana, organisation atau organisasi mana sekalipun, kita kalau ada kesempatan, ada peluang, ada masa, boleh kita take part ataupun participate. Tak kira, saya rasa banyak. Selain daripada exercise, activity program, ada juga banyak menjahit. Menjahit, memasak, baking, banyak. Singapura ni memang overflooded dengan program-program yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada SG, saya promotekan government scheme. Ada SG Health kan. Itu semua aplikasi yang kalau kita boleh muat turun, itu banyak yang selalunya complimentary ataupun free. Jadi kalau kita nak terus cerdas, ini saya juga anjurkan. I'm talking also on my behalf untuk ini bagi pihak saya juga. Untuk ibu-ibu ini di sini, kita stres kan kalau kat rumah, keluar jumpa dengan kawan-kawan. Ada ramai, sekarang saya nampak banyak aktiviti climb mountain pun, Bukit Timah Hill pun. Okey, saya nak anjurkan. Jadi kita tak cepat sakit mental kerana sekarang ni banyak sangat kes-kes ataupun mereka yang selalu komplain tentang stres, mental health. Bukan saja yang warga-warga emas, tapi sekarang merebak sampai ke anak-anak sekolah. Kita tak mahu itu terlalu jadi mencengkam masyarakat Islam kita. Dan mungkin dari sudut itu, Ustaz, sedikit tentang rumusan, bukan rumusan, saya ingin sedikit sharing daripada Ustaz tentang demensia yang memang sekarang agak meruncing kes-kes demensia di kalangan memang bukan masyarakat kita aja tapi keseluruhannya. Apakah yang dapat kita lakukan sebelum ataupun bagi yang dah melalui, bagi yang menjaga ibu bapa yang demensia, untuk mungkin antara apa yang mereka sebaik mungkin dapat advice ataupun beri nasihat. Silakan Ustaz. Bismillah. Jadi ini sedikit saja penambahan daripada segi perspektif agama. Now tentang dementia, maknanya apabila seseorang tu sampai kepada tahap usia yang dia sudah mula lupa-lupa. Kalau tak silap saya berdasarkan dapatan pakar, bagi mereka yang berusia 80 tahun zaman sekarang, 80 tahun, 50% nanti akan berhadapan dengan situasi ini, akan mula menghidapi dementia. Maknanya one in every two. Maknanya that's the statistics lah here in Singapore. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wallahu khalaqakum, Allah ini menciptakan kamu, thumma yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kamu. Allah yang ciptakan, Allah yang mematikan. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan sebahagian di antara kamu dikembalikan kepada usia yang Allah gunakan ayat arzali al-umur. Arzali literal Arabic translation maknanya umur yang paling hina. Umur yang paling hina, tapi sebenarnya itu tak betul kerana bahasa Quran you tak boleh translate pakai dictionary kan. Ada sebahagian bahasa kiasan yang Allah gunakan. Jadi arzalil umur, yakni umur sebenarnya lebih tepat kita terjemahkan sebagai usia yang paling lemah, dikembalikan. Pasal Allah gunakan sebahagian di antara kamu dikembalikan. Maknanya dikembalikan ni apa? Maknanya dulu kita pernah berlaku. Dulu kita tak pernah lupa. Waktu kita baby kecil-kecil tak pernah lupa. Tapi waktu baby kecil kita lemah. Jadi sebab tu ulama tafsir kata lebih tepat digunakan istilah usia yang paling lemah. Sebahagian di antara kamu dikembalikan kepada usia yang paling lemah. Likaila ya'lamu ba'da ilmin syai'ah. Sehingga kan beliau tidak mengetahui apa-apa pun ilmu. Tidak mengetahui, maknanya ni bahasa kiasan ataupun sindiran daripada Allah. Sebahagian di antara individu diuji sedemikian rupa berlakunya demensia.
Jadi bila berlaku hal keadaan yang sedemikian, ini sebenarnya first of all ia ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit itu adalah ujian. Semua penyakit itu adalah ujian. Orang yang Allah uji dengan dementia ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, every detik, setiap saat dia berada dalam situasi tersebut, ini merupakan suatu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Setentunya macam saya katakan tadi, nak menjaga orang tua yang menghidapi penyakit ini. Bukan saja penyakit dementia, apa sahaja jenis penyakit ini merupakan suatu cabaran. Masyarakat kita lagi-lagi yang muslimin ni, kita perlu untuk cuba dapatkan bantuan. Kadang-kadang kita ni orang lelaki ni kita ada ego, ada ego nak dapat bantuan untuk kita ingat kita okey je, tak nangis kan. Orang rumah tengok drama menangis, kita apa lah kau drama nangis, kita nangis dalam tandas mungkin kat tepi dapur. Kita ingat kita macho tapi tidak. Perlu untuk dapatkan bantuan masalah rumah tangga, dapatkan bantuan, tips, nasihat. Masalah nak menjaga orang tua, tips-tips untuk menjaga orang tua macam tadi, alhamdulillah doktor sebut tadi, puan pun sebut, banyak sangat sekarang, banyak sangat ruang, banyak sangat peluang, banyak sangat informasi yang terdapat. Kita cuba cari macam mana sekarang ni. Mak saya nampak ada kesan situasi kemungkinan dementia, laksanakan pengesahan perubatan, kemudian cuba dapatkan tips daripada awal. Macam mana nak seseorang penjaga ini ingin berhadapan dengan situasi yang sedemikian rupa. Dia dapatkan panduan yang tertentu untuk berhadapan dengan cabaran ini. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin soalan terakhir untuk sesi kita pada pagi ini. Bukan soalan lah, ini saya rasa antara tips dan doa-doa yang boleh kita semua bawa pulang daripada forum hari ini Ustaz. Sebenarnya daripada awal dah banyak saya berikan tadi tips-tips dan doa-doa. Tapi setentunya doa yang paling layak untuk seseorang itu ketika berhadapan dengan cabaran ini adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusannya. Sebagaimana Nabi SAW sering memanjatkan doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi ini kalau kita Google sekarang ni semua ada Google, siapa yang upgrade sedikit pergi kat ChatGPT, apa doa-doa. Tapi ChatGPT hati-hati. Kadang-kadang kita minta doa lain pula yang dia bagi, dia boleh kasih fatwa berbeza. Penting kita cari dekat Google doa untuk keluar, dipermudahkan segala urusan. Ada doa yang sering Nabi SAW baca. Itu doa yang tadi saya sebut, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan sering meninggalkan istighfar kerana istighfar itu ada kekuatan tertentu. Poin yang ketiga, panduan Nabi yang terpenting juga adalah untuk seseorang itu sentiasa bertakwa kepada Allah. Dia melaksanakan segala amalan yang dilihat dekat depan itu adalah Allah Subhanahu wa taala punya keredaan. Keredaan Allah dan keredaan Rasul. Sebelum dia luahkan satu perkara dekat ibu dengan ayahnya, walaupun hati nak cakap ni, tapi dia tahu ini kalau Nabi dengarkan ni, Nabi SAW tak redha dekat aku, Nabi marah dekat aku. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ibunya tak beriman. Ketika ibu mendengar Sa'ad, anaknya ini boleh kita katakan mother's son, anak kepada memang mother's son, dia jaga betul, dia berkhidmat kepada maknya. Jadi bila Sa'ad masuk Islam, ibunya merajuk, ibunya bersumpah, demi Allah Sa'ad, aku tak akan makan. Saat every day, setiap hari dia letak makan dan minum dekat depan ibu. Dia pujuk ibu, makanlah. Makan, tak nak makan. Hari pertama tak makan. Hari kedua tak nak makan. Hari ketiga si ibu dah lemah dah. Pingsan. Ketika itu Sa'ad letak makanan dekat depan si ibu. Lalu Sa'ad katakan, ketika ibu terjaga, Sa'ad katakan, wahai ibu nak makan, ibu makanlah. Demi Allah, walaupun ibu ini ada 100 nyawa. Ada 100 nyawa dekat badan ni. Dan nyawa ibu ni keluar satu persatu sampai meninggal dunia, demi Allah aku takkan tinggalkan agama yang baru aku anuti ni. Jadi Sa'ad katakan, nah ni ibu ni ada makanan, ibu nak makan, ibu makanlah. Lalu Sa'ad pergi. Dia tak ada kurang hajar pun, tak ada apa-apa, tapi dia cakap dengan tegas. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wassainal insana biwalidayhi husna, firman Allah. Dan kami mewasiatkan kepada insan untuk berlaku baik dengan kedua orang tuanya. Nabi memanggil Sa'ad, Nabi menegurnya. Bayangkan, subhanallah.
darjat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad berkata benar. Tapi maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah tahap kesabaran itu memang luar biasa. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita kesabaran untuk menempuhi segala ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Terima kasih, Masya-Allah. Okey, takwa penting, Apa yang dapat kita belajar dengan tips-tips dan motivasi tadi, istighfar sebagai zikir harian kita, juga doa-doa untuk permudahkan segala urusan, ya, untuk meningkatkan tahap kesabaran kita. Baik, alhamdulillah, saya rasa segala apa yang telah dikongsikan hari ini dapat menjadikan cahaya, kekuatan dan bekalan buat kita menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan kita ada masa lagi lebih kurang 15 minit, kita boleh Ustaz ambil mana Ustaz Nizam? Boleh kita boleh ambil soalan-soalan daripada hadirat di sini? Boleh? Boleh Okey, baik. Ada sesiapa ada soalan khusus untuk panel kita, Ustaz dan Dr. Farihin? Oh, boleh. Terima kasih. Tes. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya tujukan pada Ustaz saya ni, Ustaz Izam Sapah. Ustaz sebut istighfar yang pertama daripada bersyukur yang kita belajar pada Ustaz. Dan saya dapati, adakah istighfar itu, dengan istighfar kita mendapat rahmat dia. Di mana firman Allah, surah yang terakhir 118, Al-Mu'minun. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tolong jelaskan Ustaz ayat ni. Beristighfar mendapat rahmat Allah yang penuh dengan terbaiknya kasih sayang dia. Wallahu a'lam bishawab. Okey, baik. Kita kumpulkan soalan dulu, ya, dan mungkin nanti Ustaz ataupun Dr. Farihin akan menjawabnya. Baik, ada lagi soalannya? Ada. Okey, baik. Mungkin kalau yang tak mau suaranya didengar, boleh tulis di paper dan boleh ke depan forward ini soalan dan nanti Aina akan bacakan. Apa-apa ajalah yang soalan yang berkaitan dengan topik kita hari ini, persiapan menuju akhirat, insya-Allah nanti akan dijawab, diperjelaskan oleh panel kita. Ada lagi? Okey, silakan Puan. Okey, Assalamualaikum Doktor. Maybe saya tentang Doktor anjurkan tentang penjagaan di ELD. Saya I really agree because saya sendiri caretaker. And then one thing sometimes kita just being not supportive. They trying to say that, you nak deny you punya responsibility. You push out your parents. But saya rasa for my mother, emotional support is good for her because as a 90 years old, it's good that she mingle with somebody dia punya age. Kerana sebagai orang tua suami isteri kita dah certain age, and then anak-anak saya dia punya jarak umur terlalu jauh, so it's not good. So saya rasa it's good saya send her to elderly care, daycare lah. So I think she can mingle with people dia punya age, then exercise for their own mindset, because dia dah ada short memory, which is poliklinik dah confirm. So saya also takut dia kena dementia, because yang penting dia takut dia affect dia punya amalan agama Dr. Hari. But then macam saya cakap tadi, adik-adik saya tak agree lah on this thing. That's why I rasa saya agak tertekan dengan ini. So apa pendapat doktor tentang ini? Is there any emotional support for caretaker like me? You want? Okay, silakan Dr. Farihin. So, sorry Puan, soalan dia adalah
sekarang dia tengah doubt that apa-apa yang dia buat tu diterima ke, dia punya okay, alright. Oh, okay. Ni saya rasa kadang-kadang perkara ni ada nak kena bincang sikit dengan adik-beradik lah. So memang awak sole caretaker the only one. Adik-beradik semua ada jugalah. Oh, tapi macam saya cakap tadi, kita kena buka minda kita dengan penjagaan orang tua sekarang di rumah warga emas. Memang kalau awak tengok, kita kadang-kadang boleh kasih free tour semua, habis awak tengok tempat dia semua. Memang dulu memang saya memang pernah nampak yang banyak benda terkendalakan. Tapi sekarang memang spiritual semua ada, bab makan semua, nutrisi semua bagus. Spiritual semua bagus, boleh ke mana-mana, ada tazkirah, ada nursing home ada tazkirah. No, saya check on this thing before saya enroll lah. So I just need them to have to give her macam physical support, whereas religious support kita bawa kat rumah lah, galakkan dia setiap hari ngaji. Padahal she's forgetful lah. Saya selalu galakkan lepas maghrib kita ngaji sama-sama lah ni, ibu kan. Tapi dia lupa kadang-kadang nak buat apa kan. But I think all this support should go both ways lah. I mean, adik-adik pun have to give that support. Pasal for me, I have to leave my career to take care of my mother. Then what about myself? Saya pun perlu emotional support kan. So, saya rasa tiap minggu saya ke sini, it's like time out for myself. Oh, okay. It's really a time out. Time kuliah duha lah. Correct. Kalau kalau pasal sekarang ni to an extent dah jadi penjaga yang letih, caregiver burnout. Saya rasa berpandangan dengan apa yang awak puan dah cakap tadi. So saya rasa betul-betul kalau betul-betul dah betul-betul tahap itu, memang dah nak kena tengok for options. Betul ni like macam saya cakap juga, ni bukan masalah ketaatan atau apalah. Ni awak dah buat sedaya upaya sampai care dia pun sekarang awak nak kena specialist. Macam ni kan dah dalam bidang jururawat. And awak mahu cakap tak ada that skill kan? Yeah, so memang pandangan saya handle everything also. Correct, yes, medical, correct. So sekarang awak pun dah berumur juga, dah reach that umur nak kena rehat semua. Nanti awak dah caregiver burnout, nanti menjejas kesihatan awak juga. So itu pun tak bagus juga. So memang buka option, bincang dengan family, tempat-tempat yang nursing home, mungkin yang yang sesuai untuk ibu awak lah. Memang saya ramai juga macam awak, macam whole kalau saya hantar ni memang mau cakap sampun cakap masuk neraka. Memang ada orang cakap gitu. So minda kita dengan tabu itu kita harus dah nak kena hapuskan lah. Saya sudah enroll lah, but I think she is happier now lah. I mean healthy, and then saya selalu galakkan mak, it's good for you. It's not that I nak tolak mak gitu tau, bukan. It's good for you. I see you happier now. You healthy at least. Correct. Tak macam every time tak wheelchair. At least kat rumah sejak dia go to therapy at this nursing home. Not nursing, it's elderly care. She's more independent. Saya rasa it's a good sharing. Kita tak boleh dah tua sudahlah. No. Yes, correct. Yeah. And I'm pretty sure in the early stage kan awak macam kira-kira macam ada orang, bukan awak lah, ada orang yang malu saya hantar anak saya ibu saya ke nursing home. Macam topik tu tak nak diperbincangkan langsung. So itu part kita harus menormalisasikan lah tempat tu. Memang awak betul-betul tak ada speciality untuk tu, specialist untuk tu. Habis umur pun dah meningkat, awak dah buat apa-apa dah berapa belas tahun awak jaga ibu awak, tanggungjawab semua dah dilunaskan semua. Habis sekarang di stage awak nak rehat, takut terjejas kesihatan. So memang benda tu normal dan tak perlu rasa malu lah. Kita manusia saja. Pak Ustaz juga saya bagi Ustaz. Saya also rasa it's a good sharing that Ustaz kasi kata kadang-kadang all this emotional tension buat saya betul sasa tapi saya selalu ingat galakkan diri saya, ini dunia, akhirat pun aku nak makan dan juga that's why saya selalu it's good that
tips yang Ustaz share tadi menjadi makanan ekstra untuk iman saya sendiri. Baik, Alhamdulillah, tips-tips panduan yang Ustaz dah kongsi tadi jelas Ya, saya bersyukur kita sekali. insya-Allah kita dapat praktikan agar lebih tenang. Terima kasih tentang luahan tadi dan perkongsian tu puan. Mungkin ada lagi soalan yang lain? Sebelum kita berbalik kepada soalan tadi yang pertama tu. Oh ada. Okey, silakan. Salam Ustaz dengan anggota panel semua sekalian. Saya nak tanya Ustaz, ada satu riwayat sahabat, bukan sahabat Nabi, tapi riwayat ni Uwais Al-Arqani. Adakah dia relevan pada, dia berkhidmat pada orang tua dia, mak dia, hingga dapat tahu yang dia ni dijamin masuk surga. Boleh Ustaz elaboratekan cerita ini sekejap? Saya rasa ini banyak relevan dalam topik hari ini. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz nak ambil soalan yang pertama dan kedua ni, silakan Ustaz. Jadi soalan yang pertama tadi begitu baik tentang surah Al-Mu'minun ayat yang terakhir. Bagaimana firman Allah, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, soalan dia adalah, adakah istighfar ini berkaitan dengan seseorang itu memperolehi rahmat daripada Allah? Tentunya ya, betul. Kerana sebab itu ada ulama dia menulis dalam, hatta Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ada kitab Al-Azkar, ada fadail istighfar, fadilat kelebihan beristighfar kepada Allah. Antaranya dengan istighfar saya sebut tadi dapatnya kemurahan rezeki. Kemudian dengan istighfar juga ia merupakan sumber ataupun cara untuk seseorang itu berjaya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Nah, soalan pakcik dekat belakang tadi yang tentang Uwais Al-Qarni ini begitu menarik, kerana saya ringkaskan, kerana cerita tentang Uwais Al-Qarni ini panjang. Uwais Al-Qarni kita dah tahu kisah dia bagaimana dia seorang individu yang tidak berjaya bertemu dengan Nabi SAW. Tidak berjaya bertemu dengan Nabi. Walaupun dia hidup dekat zaman Nabi, tapi tak berjaya bertemu dengan Nabi. Kenapa? Kerana dia sibuk menjaga ibunya. Dia sibuk menjaga ibunya. Kemudian ada beberapa riwayat. Ada satu riwayat langsung dia tak bertemu dengan Nabi SAW, dan kerana dia sibuk menjaga ibunya dekat kota Yaman. Dan Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat Nabi, Nabi kata kepada Umar, sahabat Umar, Sayyidina Ali, ini Nabi kata nanti kamu akan bertemu dengan seorang hamba Allah, nama dia Uwais Al-Qarni, dia daripada kabilah ini, dan dia ni ada penyakit kulit dekat tangannya, di antara tanda Nabi kata. Kalau kamu bertemu dengan dia, kamu minta doa daripadanya. Nabi suruh siapa minta doa? Nabi suruh sahabat Nabi, Umar ibn Khattab, Sayyidina Ali dan sebagainya, minta doa dengan Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata beliau ini walaupun dekat dunia tidak terkenal, tapi terkenal nama dia di akhirat. Sayyidina Umar every year musim haji, dia pergi dekat zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia cuba cari dekat Arafah. Kerana kebiasaan zaman dulu, musim haji lah dekat Arafah tu semua akan berkumpul kan. Jadi Nabi dah sebut Uwais Al-Qarni punya kabilah, dia punya keluarga, dia pergi. Ada dekat kota Yaman punya kabilah, punya rombongan, punya kemah lah zaman sekarang. Kemah dekat Arafah tu. Tak ada Uwais Al-Qarni, orang tak kenal pun. Sampai kepada satu zaman, Sayyidina Umar ketika ke musim haji, Sayyidina Umar kata, ada tak? Daripada kota Yaman berdiri, yang lain semua duduk. Kemudian siapa daripada kabilah ini diri, yang lain semua duduk. Siapa daripada keluarga ini diri, yang lain semua duduk. Ada tak individu daripada kamu yang namanya Uwais? Orang semua katakan tidak ya Umar. Tapi ada satu budak yang dia tukang jaga kita punya kambing, kita punya lembu, kita punya unta. Nama dia Uwais Al-Qarni. Maka Umar kata itu dia. Maka Sayyidina Umar pergi dan Sayyidina Umar minta doa daripadanya. Nabi yang perintahkan Sayyidina Umar untuk bertemu dengan dia, lalu minta doa kepadanya. Nah, ini sedikit panduan, saya nak sentuh 2 poin yang penting. Betul, hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis Nabi tentang ganjaran dan pahala menjaga ibu dengan ayah. Ujiannya besar. Mak Uwais Al-Qarni pun bukannya sihat walafiat, sakit. Dan Uwais ini orangnya miskin, tak ada pangkat pun. Tak ada jawatan. Bahkan kota Yaman itu, orang dekat Yaman lagi sedikit tak kenal siapa dia. Macam Nabi katakan, tak kenal di dunia tapi terkenal di akhirat. Kerana ujiannya hebat dan kadang-kala ganjarannya pun luar biasa Allah kurniakan. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua,
dan kadang-kala seseorang itu memerlukan juga kepada bantuan. Memerlukan kepada bantuan, macam mana doktor katakan tadi, mungkin ahli keluarganya tidak sedia untuk menjaga, mungkin ahli keluarganya ada keterbatasan, sama ada keterbatasan waktu, mungkin kesibukan dan sebagainya, mungkin kesihatan pun tidak ada kemampuan untuk menjaga dari segi kesihatan dan sebagainya, maka di situ ada alternatif yang lain. Tapi yang menjadi masalah sekarang, sama ada anak itu menjaga ibu ayah ataupun tidak, diletak dekat nursing home, ataupun mak dengan ayah ni dijaga oleh adik-beradik yang lain. Yang menjadi masalah sekarang adalah pengabaian. Kalau berlaku pengabaian, mangsa langsung tidak ziarah, langsung tidak hiraukan kesihatan, langsung tidak memberikan nafkah dan sebagainya, itu berlaku masalah. Dekat mana sahaja ibu dengan ayah itu bertempat, dekat rumah kita, dekat rumah mertua, dekat rumah siapa saja. Ibu dengan ayah, bila berlaku pengabaian, maka disitulah berlakunya perkara yang perlu untuk kita perhatikan agar dijauhi. Sama ada, kerana kadang-kadang macam tadi doktor sebut, berlaku juga kes-kes pengabaian. Diletak mak dengan ayah dekat nursing home, dibayarnya yuran selama 6 bulan, setahun, tapi selepas setahun dia buat bodoh, buat dak saja. Saya dulu pernah ziarah sebahagian nursing home, ada seorang pak cik ni dia dah bertahun anak tak ziarah dia. Kemudian dia kata, waktu tu saya bujang lagi lah, saya ziarah dia kata, Ustaz ni kalau ada anak nanti, Ustaz jangan pukul anak Ustaz. Saya katakan, kenapa? Kerana dia cakap, sekarang saya dulu masa muda, saya garang dengan anak. Sebab itu bila dah berusia macam ini, anak pun tak nak ziarah jauh, kesian pakcik tu. Saya duduk berbual dengan dia lah. Jadi my point dekat sini apa? Ni point saya yang kedua juga. Hak ibu dengan ayah ini begitu penting. Ibu dengan ayah punya hak itu begitu tinggi. Sama ada ibu dengan ayah ini pernah melaksanakan kesilapan dengan anak, kadang-kadang bukan semua orang maksum. Ayah berlaku silap, mungkin ibu berlaku silap. Itu di antara dia dengan Allah. Sama ada ibu dengan ayah masih bersama ataupun dah bercerai, hak anak terhadap ibu dengan ayah itu sama. Tak boleh kerana anak kita dekat dengan kita cakap kau jangan ziarah bapak engkau ni tak guna. Tak ada. Hak anak, hak ayah terhadap ataupun hak ibu ayah terhadap anak tetap sama. Jadi sama ada ibu ayah ni pernah buat silap dengan anak ataupun tidak, tetap kita kena menunaikan hak dan tanggungjawab kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Baik. Hello. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, dan mungkin dapat saya juga kongsikan, ni ada sedikit informasi daripada pihak penganjur. Mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dekat tentang mental health, ada anjuran bersama oleh badan-badan di Singapura yang akan mengadakan program pendidikan kesihatan mental untuk penjaga kepada dia cakap dah habis masa. Untuk penjaga, saya habiskan untuk penjaga kepada ahli keluarga yang mengalami isu ataupun cabaran kesihatan mental atau demensia, dan program ini dijalankan dalam bahasa Melayu dan percuma untuk para penjaga yang memerlukan setiap Jumaat bermula 2 Januari tahun depan, 12 minggu. Ya, dan untuk butiran lanjut boleh ke mana ni? Mental health registration and screening form. Nanti siapa-siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut boleh ke reception di Masjid Mujahidin untuk mengetahui tentang program ini. Dan saya rasa ada lagi boleh satu soalan ataupun kita boleh boleh tutup majlis ini. Dah 10.45. Oh, ada satu. Okey, kita ambil soalan yang terakhir ni ya. Silakan puan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Saya ada 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 dah berumah tangga. Dan saya dapat menantu 1 laki, 1 perempuan lah. Dua-dua menantu saya sangat baik, betul-betul baik. Dan yang ketiga, anak saya yang bungsu laki-laki.
Tapi dia dah umur 42 tahun, dia tak mau, macam susah nak berumah tangga. Dia sayang saya, dia bilang. Masya Allah. Habis, tapi kalau nak ikutkan, kita bilang dia bujang senang. Pasal, Alhamdulillah, dia tu kacak dan juga punya pendapat yang bagus dan dia beli rumah atas nama saya dan dia. Tapi bila saudara kita banyak datang asyik tanya dia, apa dia punya problem? Tak nak kahwin, apa problem dia? Macam bukan dia aja stres, cik pun stres. Rasa stres. Orang tanya, kenapa? Habis dia bilang, mak, ini kan urusan ilahi, jodoh ilahi. Habis cik bilang lah, kan kalau rumah tangga tu pahala. Dia kata jaga mak tak pahala. Jaga mak lagi pahala, dia bilang. Jadi saya macam stres ni, ada orang bilang kau semayang hajat lah. Minta anak kau dapat. Bukan dia tak ada jodoh. Banyak jodoh datang. Dia macam tak percaya. Dia macam, dia bilang, mak, dia orang tak boleh jaga mak lah. Ni tak boleh jaga mak. Dia bilang dia macam tak percaya diri, tak yakin. Itu saya nak cakap, berdosa kan saya. Macam cik rasa macam diri cik ni berdosa. Ada suruh dia, habis orang-orang datang asyik tanya, cik, kenapa tu yang ada pula suruh semayang hajat? Itulah. Ini soalan saya dengan untuk Ustaz. Masya Allah, ni anak bujang yang betul sayang. Maknya Masya Allah. Anak bungsu. Oh, anak bungsu. Ada gambar boleh kita paste juga. Tapi dah memang banyak calon lah, cuma dia yang tak nak. Oh. Pasal dia handsome. Oh, pasal Ustaz dia handsome. Kawan saya semua bilang dia handsome. Yang ada kat sini semua bilang dia handsome. Oh, semua setujulah nak anak cik handsome handsome dan berjawatan baik, kerja baik. Okey. Bagaimana Nanti dia Ustaz? tahu dia keluar masjid ni, ramai semua approach dia tanya anak. Baik Ustaz. Soalan begitu menarik tapi baik. Memang mulut orang susah kita nak kontrol, tak boleh. Saya masa baru nikah pun dapat anak lambat, orang komen bila nak dapat anak. Dah dapat anak perempuan, kenapa bukan anak lelaki pula? Ya Allahu Akbar. Mulut orang memang tak ada insurance. Susah kita nak kontrol. Tapi antara saranan yang menarik tadi yang orang berikan itu adalah untuk terus doa, salat hajat, itu baguslah. Kerana doa seorang ibu itu memang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh dan ajal ini di tangan Allah. Ada kadang-kala pernikahan itu menjadi wajib. Sebagian orang dia nikah memang wajib kena nikah kan. Tengok muka ni kau ni pun Allah macam sakit ya kan, macam kucing macam gitu, tengok ni confirm kena kahwin ni wajib dah. Tapi ada orang memang dia tidak ada keperluan pun, dia tak ada keinginan untuk bernikah. Dan ada sebahagian orang memang macam gitu. Jadi memang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan kepada takdir. Apabila tiba masanya, tiba jodohnya, dan insya-Allah kalau itu sudah ketetapan Allah dipermudahkan. Paling penting sebagai seorang ibu jangan putus-putus untuk kita mendoakan dia lah. Tapi tadi saya suka puan sebutkan nama rumah sudah diletak namanya. Jadi make sure ahli keluarga semua tahu. Maknanya joint tenancy, betul? Joint tenancy ya. Nama pemilik bersama lah. Itu penting. Jadi biar ahli keluarga semua tahu, kerana ada fatwa yang dikeluarkan MUIS, tak silap saya dalam 10 tahun yang dulu, sewaktu itu Al-Fadil, Ustaz Fatris masih lagi mufti, fatwa berkenaan dengan joint tenancy. Jadi kalau ada pemilik bersama yang own that house as joint tenant, pemilik bersama, rumah tu kalau kita meninggal dunia, pemilik pertama meninggal dunia, rumah tu menjadi hak ownership 100% dimiliki oleh pemilik yang kedua. Tidak perlu untuk diagihkan kepada faraid. Ini kita kena tahu kerana kadang-kadang berlaku lagi perbalahan antara keluarga. Oh, tengok rumah dekat kawasan Tampines ini harga 500-600 ribu. Mesti kena jual paksa. Walaupun pemilik kedua tu masih ada lagi. Jadi berlaku pergaduhan, perbalahan, ini kamu ni tak nak ikut hukum Allah. Sudah fatwa menetapkan, kita kalau dah menulis nama pemilik yang kedua tu joint tenant, maknanya kita nak berikan bahagian tu. Jadi bagus puan buat perancangan itu kerana memang anak ni dia belum bernikah.
Jadi bila berlaku kematian dan sebagainya, insya-Allah lah ada juga tempat untuk beliau berteduh. Dan macam saya katakan puan, dia yang beli, okey bagus, alhamdulillah. Poin saya yang terakhir adalah betul kita sebagai ibu pun kita risau. Saya pun ada 2 anak lelaki walaupun kecil lagi. Kecil lagi 2 anak lelaki. Lagi jauh. Memang kita pun risau, lagi jauh lagi perjalanan. Kita risau, tapi seorang ayah ni memang 24 hours kita fikir tentang budak. Budak punya pelajaran, dia tuition cukup, semua kita fikir. Budak ni lepas 9 tahun nak masuk NS, saya masukkan dia silat. Biar budak ni kuat sikit badan dia, kerana badan dia gemuk sedikit. So memang ibu dengan ayah kita akan fikir untuk anak, tak dapat kita nafikan. Puan punya kerisauan tu penting, tapi lebih penting yang anak tu memerlukan adalah doa yang berterusan. Saya berada dekat tempat saya ini, saya yakin kerana doa ibu dengan ayah yang tidak pernah putus. Jadi doa terus yang terbaik. Bukan doa biar dia cepat kahwin, tidak. Doa yang terbaik untuk dia. Ada orang yang terbaik untuk dia adalah tidak bernikah. Ada orang yang terbaik untuk dia adalah bernikah. Jadi doa yang terbaik, kan? Itu pun panduan Nabi, kan? Doa Nabi yang paling afdal itu apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu yang terbaik seafdalnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih dan alhamdulillah dengan perkongsian panduan pandangan dari ahli panel kita dapat menutup sesi perbincangan panel kita hari ini dengan kesimpulan yang jelas tadi yang memberi kita banyak panduan praktikal kepada semua hadirin. Dan dengan itu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Izzal Mustafa dan Dr. Farihin Azhari atas perkongsian ilmu mereka, pengalaman dan panduan yang saya rasa memang sangat bermanfaat. Semoga semua maklumat dan nasihat yang diberikan dapat diamalkan insya-Allah oleh kita semua dalam kehidupan seharian kita, khususnya bagi warga emas serta penjaga dan seterusnya untuk kita semua insya-Allah bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada para hadirin atas kehadiran dan perhatian yang sangat baik sepanjang majlis ini. Juga terima kasih kepada Masjid Mujahidin yang menganjurkan forum ini dan diharapkan agar para jemaah yang baik hati dapat semua sama-sama membantu juga. Ya, ini saya ingin wawarkan untuk menyumbang kepada dana pembangunan masjid. Nanti di luar sana ada QR code juga ya. Dan dengan ini saya ingin menjemput Ustaz Dr. Izzal Mustafa untuk bacaan doa penutup majlis. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita angkat kedua tangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan saat dan waktu ini waktu mustajabnya doa insya-Allah. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya 'azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsiral khair, ya jamilas satr, ya latifan la ya'jal. Shalli ya rabb 'ala sayidina Muhammad warda 'anis sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من هو غني عن البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها خبير وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Kita dah di penghujung majlis kita hari ini. Terima kasih kepada yang hadir dan akhir kalam dari saya. Segala yang baik dari Allah dan yang segala kekurangan daripada saya. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dikasihi, alhamdulillah forum kita telah selesai. Semoga dapat manfaat. InsyaAllah di belakang sana ada booth-booth yang disediakan. Kami ada menjual barang-barang untuk infak masjid. Dan booth-booth yang ada di luar sana di Dewan Serbaguna, bolehlah kunjung-kunjung di sana.
para ibu dan bapa, silakan. Semoga kita mendapat support daripada semua, insya-Allah, dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت